Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 1 akan membentangkan kepentingan mempelajari teori-teori dalam meningkatkan profesionalisme guru dalam bidang pendidikan. Satu terdiri daripada 6 orang ahli iaitu Nurhana Syairah binti Suhaimi, Marliana binti Muhammad Hafizah, Nur Asmira binti Azhar, Nur Sufia Nadiah binti Saiful Lizan, Raja Ratifah binti Raja Mat, Nurhana binti Jaafar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsi sikit mengenai psikologi pendidikan. Sekarang ni cikgu bukan sekadar sampaikan ilmu je, tapi juga berperanan sebagai pembimbing, pemudah cara dan orang yang bantu murid capai potensi mereka. Sebab itulah cikgu kena faham psikologi pendidikan. Ilmu ini bantu cikgu kenal cara murid belajar, emosi mereka dan tahap motivasi perkembangan minda dan juga hubungan sosial dalam kelas. Kalau cikgu faham teori-teori dalam psikologi ini, lebih mudah untuk cikgu urus kelas, faham tingkah laku murid dan ajar mengikut keperluan mereka. Tugasan ini akan membincangkan kepentingan teori-teori ini dalam membantu cikgu jadi lebih peka, kreatif dan berkesan masa mengajar. Jom kita sama-sama lihat dan mendengar apa kepentingan teori-teori psikologi ini yang mana dapat membantu guru dalam mengajar. Kepentingan pertama dalam memahami psikologi pendidikan ialah kita tahu dalam satu kelas, murid datang daripada pelbagai latar belakang. Cara mereka belajar pun tak sama. Macam yang disebut oleh Tomlinson, bila guru faham perbezaan ini dan guna pelbagai pendekatan pembelajaran, jadi lebih bermakna dan murid lebih mudah capai potensi yang sebenar. Bandura dalam teori pembelajaran sosial pula tekankan yang murid boleh belajar bukan saja melalui pengalaman sendiri tapi juga dengan memerhati dan meniru orang lain. Contohnya, bila guru tunjuk cara buat eksperimen, murid jenis visual atau kinestetik akan lebih cepat faham. Aktiviti kumpulan juga sesuai untuk murid yang suka belajar secara sosial. Selain itu, Bandura juga cakap pasal efikasi kendiri, iaitu keyakinan murid terhadap kebolehan diri sendiri. Bila guru bagi pilihan tugasan, contohnya, bila nak buat video model atau laporan bertulis, murid rasa lebih yakin, lebih seronok dan lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka. Akhir sekali, bila guru ambil kira gaya pembelajaran yang berbeza, kelas jadi lebih inklusif. Murid yang mungkin ada kesukaran belajar pun rasa lebih terbantu dan guru sendiri pun akan sentiasa cuba kaedah baharu, berkongsi idea dengan rakan sekerja secara tak langsung. Ini meningkatkan kualiti dan profesionalisme guru itu sendiri. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurhana Syairah binti Suhaimi. Hari ini saya akan berkongsikan bagaimana teori pendidikan boleh membantu meningkatkan kredibiliti dan keyakinan diri seorang guru. Baiklah, sebagai pendidik, kita bukan sekadar menyampaikan pelajaran, malahan kita juga menjadi cerminan nilai kepada murid, ibu bapa dan masyarakat. Maka, memiliki keyakinan diri dan kredibiliti yang tinggi adalah sangat penting. Salah satu kunci untuk membina kedua-dua elemen ini adalah dengan memahami dan mengaplikasikan teori pedagogi. Ia bukan sekadar ilmu akademik tetapi asas kepada keputusan, pendekatan dan tindakan kita dalam bilik darjah. Contohnya, teori konstruktivisme membantu kita menyusun strategi PDP untuk subjek sukar seperti matematik dan sains. Teori kognitif pula membimbing kita mencipta PBM yang boleh membantu murid faham melalui panca indera mereka. Dan akhir sekali, teori behaviorisme menekankan kepentingan penglibatan murid secara aktif dalam pembelajaran. Dengan kefahaman ini, kita lebih yakin untuk merancang rancangan pengajaran harian yang sangat tersusun dan berkesan sesuai dengan tahap belajar. Secara tidak langsung, keyakinan kita sebagai guru akan meningkat. Akhir sekali, guru yang yakin dan berpengetahuan akan lebih dihormati, penyampaian yang lebih berkesan dan yang paling penting bersedia memimpin perubahan dalam pendidikan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jom dengar pembentangan saya berkaitan kepentingan mempelajari teori psikologi dalam meningkatkan profesional guru berdasarkan ilmu. Dalam era pendidikan abad ke-21 sekarang, guru-guru bukan sahaja perlu menguasai isi kandungan pelajaran, tetapi guru juga perlu memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Di sinilah pentingnya pembelajaran teori psikologi. Ia membantu guru-guru memahami tingkah laku, emosi dan motivasi murid.
Antara teori penting yang menyumbang kepada profesion keguruan ialah teori pembelajaran kognitif oleh Jean Piaget. Teori ini menyatakan bahawa pelajar berkembang melalui 4 tahap kognitif. Seterusnya, yang kedua, teori konstruktivitisme sosial oleh Lev Vygotsky, yang mana ia memainkan peranan penting juga dalam pembelajaran psikologi zaman sekarang. Teori ini menekankan pembelajaran melalui interaksi sosial, bahasa dan budaya. Antara konsep utama ialah zon perkembangan proksimal ZPD, iaitu perbezaan antara apa yang pelajar belajar boleh buat sendiri ataupun yang boleh dicapai dengan bimbingan. Melalui kaedah scaffolding ini, guru memberikan sokongan sementara hingga pelajar tersebut boleh berdikari dengan sendiri. Okey, seterusnya jom kita tengok kepentingan teori perkembangan moral Colbert dan bagaimana teori ini memberi kepentingan kepada guru dalam proses pembelajaran berterusan. Perkembangan moral terbahagi kepada 3 peringkat. Peringkat pertama ialah pra-konvensional, iaitu penilaian moral seseorang adalah berdasarkan hukuman dan ganjaran. Peringkat kedua ialah konvensional. Dalam peringkat ini, tingkah laku dinilai berdasarkan norma sosial dan peraturan yang diterima masyarakat. Dan peringkat ketiga ialah peringkat pasca konvensional. Peringkat ini adalah berdasarkan prinsip etika sejagat seperti keadilan dan hak asasi manusia. Teori ini penting bukan sahaja untuk memahami pelajar, tetapi mendorong guru untuk terus belajar dan berkembang. Antara aspek penting ialah latihan berterusan. Guru digalakkan untuk mengikuti kursus, bengkel dan seminar yang berkaitan dengan pendidikan moral. Guru sebagai model perilaku moral. Guru bukan sahaja menyerapakan ilmu tetapi juga menjadi contoh kepada pelajar. Tindakan dan kata-kata guru boleh mempengaruhi perkembangan moral pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhana binti Jaafar, nombor matrik P159215 akan membentangkan tentang kepentingan teori-teori psikologi dalam pendidikan. Antara kepentingannya ialah dapat menangani masalah tingkah laku pelajar di mana pelajar mempunyai tingkah laku yang berbeza-beza. Pengurusan tingkah laku yang baik dapat membantu para pendidik untuk menyampaikan pengajaran dengan lebih sempurna dan efisien. Tingkah laku ini lebih diperincikan dalam teori pembelajaran behaviorism. Teori ini telah diasaskan oleh Ivan Pavlov dan Watson dan dikembangkan lagi oleh Thorndike dan Skinner. Menurut Pavlov, pembelajaran adalah implikasi daripada sesuatu rangsangan yang diterima oleh seseorang. Pembelajaran juga boleh didefinisikan sebagai sesuatu yang berkait rapat antara rangsangan dan tindak balas yang wujud yang dipanggil proses pelaziman. Menurut Watson pula, tingkah laku adalah tindak balas terlazim dan tingkah laku ini adalah berlaku secara semula jadi dan tidak perlu diajar. Antara yang ditekankan dalam teori ini ialah ganjaran dan motivasi, di mana ganjaran adalah rangsangan dan motivasi adalah tindak balas. Guru boleh memberikan ganjaran kepada pelajar untuk meningkatkan motivasi dan mewujudkan emosi yang positif dan seterusnya dapat membentuk tingkah laku yang baik di kalangan pelajar semasa waktu pembelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya kita lihat pada poin ke-6. Kepentingan teori-teori pendidikan dalam meningkatkan profesional perguruan ialah dapat menggalakkan inovasi dan kreativiti. Teori konstruktivisme diperkenalkan oleh Piaget dan Lev Vygotsky. Mereka menekankan bahawa pembelajaran berlaku apabila pelajar menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada untuk membentuk pengetahuan baru.
Menurut Piaget, perkembangan kognitif pelajar terbahagi kepada 4. Pertama, sensori motor, kedua, praoperasi, ketiga, operasi konkret dan keempat, peringkat formal. Dan menurut Vygotsky, interaksi sosial dapat meningkatkan kemahiran aras tinggi. Dengan menggunakan teknik scaffolding, ia dapat membantu, membimbing dan menyokong pelajar mengikut keperluan pelajar. Dengan adanya teori konstruktivisme, guru-guru dapat mengetahui tentang peringkat-peringkat perkembangan pelajar dan dapat memilih kaedah yang sesuai semasa proses pengajaran. Contohnya, semasa peringkat praoperasi, guru perlu memberi peluang dan ruang kepada murid untuk meneroka persekitaran dan ini melalui kaedah pengajaran belajar sambil bermain. Menurut Vygotsky, teknik scaffolding digunakan bagi membimbing dan menyokong pelajar mengikut keperluan mereka. Bimbingan akan dikurangkan sedikit demi sedikit sehingga murid dapat menguasai pembelajaran. Kaedah ini secara tidak langsung telah mengubah peranan guru dari pusat maklumat kepada pemudah cara bagi proses pembelajaran. Dengan pendekatan teori ini, ia dapat memupuk pemikiran guru yang lebih terbuka dan adaptif. Guru yang menggunakan teori ini akan sentiasa mencuba untuk mencari kaedah baru yang bersesuaian dengan pelajar. Pendekatan ini menjadikan guru lebih efektif dan fleksibel dalam menyelesaikan masalah dan cabaran yang dihadapi. Kesimpulannya, guru-guru perlu lebih berinovasi dan berfikiran kreatif dalam menarik minat pelajar untuk belajar. Baiklah, akhir sekali bagi slide kesimpulan, maka jelaslah bahawa mempelajari dan mengaplikasikan teori pendidikan bukan sekadar tuntutan akademik, tetapi ianya merupakan elemen yang sangat penting dalam pembentukan identiti seorang guru yang berkualiti dan berdaya saing. Ia bukan sahaja meningkatkan kefahaman tentang cara murid belajar, malah membantu guru mengurus kepelbagaian gaya pembelajaran, meningkatkan kredibiliti dan keyakinan guru, menjadikan guru sentiasa belajar, mengurus kelas dengan lebih baik, menggalakkan inovasi dan akhir sekali guru lebih profesional dan berdasarkan ilmu. Dengan landasan teori yang kukuh, guru akan lebih reflektif, berdaya saing dan bersedia memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan dalam dunia pendidikan yang sentiasa berkembang. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.